Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan mengenai refleksi aktiviti khidmat komuniti sebelum perkemahan BIG. Ini merupakan tugas yang kedua iaitu ujian amali sebelum perkemahan di bawah naungan pensyarah Cik Nur Yatimah binti Osman. Antara isi kandungan yang akan dibincangkan dalam pembentangan ini ialah yang pertama sekali iaitu pengenalan. Yang kedua, kita akan menceritakan mengenai latar belakang khidmat masyarakat. Yang ketiga merupakan skop kerja BIG. Yang keempat merupakan tujuan khidmat masyarakat. Yang kelima ialah kekuatan, kelemahan dan penambahbaikan daripada aktiviti khidmat masyarakat ini. Dan yang terakhir merupakan harapan dan kesimpulan daripada aktiviti yang telah dilaksanakan. Saya mulakan terlebih dahulu dengan latar belakang aktiviti ini. Bagi memenuhi keperluan ujian amali bagi kursus profesionalisme keguruan yang bertemakan peranan guru terhadap komuniti setempat, satu aktiviti khidmat komuniti telah dianjurkan mengikut ketetapan berikut, iaitu pada hari Selasa, bertarikh 7 April 2026, pada pukul 2 petang di Pusat Sumber Datuk Luqman Musa, IPG Kampus Bahasa Melayu. Pelibatan telah melibatkan 26 orang pelajar yang semuanya terdiri daripada kelas D3. Antara skop kerja bagi aktiviti khidmat masyarakat yang telah dijalankan ialah yang pertama, mengemas rak dan mencantikkan sudut-sudut bacaan. Yang kedua, mencetak label dan laminate label tersebut. Yang ketiga, menyusun buku mengikut label yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, membersihkan kawasan sekitar pusat sumber. Baiklah, sekarang kita lihat pula kepada tujuan khidmat masyarakat ini dijalankan. Tujuan yang pertama, kita dapat memupuk semangat patriotisme dan perpaduan. Yang kedua, membangunkan kemahiran insaniah atau dikenali sebagai soft skill. Yang ketiga, menanam rasa tanggungjawab sivik. Dan yang terakhir, mengukuhkan hubungan guru dan masyarakat. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada pelaporan aktiviti khidmat komuniti iaitu sebelum, semasa dan selepas aktiviti ini dijalankan. Kita mulakan terlebih dahulu sebelum aktiviti ini dijalankan. Sebelum aktiviti khidmat komuniti dijalankan, terdapat beberapa perkara yang perlu dilakukan bagi memastikan program dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, membuat perbincangan bersama pensyarah, menetapkan objektif program dan mengenal pasti tempat khidmat komuniti yang hendak dijalankan. Kemudian kita lihat pula kepada semasa aktiviti khidmat komuniti ini dijalankan. Kami telah melaksanakan pelbagai perkara ketika aktiviti khidmat komuniti di Pusat Sumber Datuk Luqman Musa dijalankan. Antaranya, berkumpul tepat pada masa yang ditetapkan, mendengar taklimat ringkas berkenaan tugas yang hendak dijalankan, melakukan pembahagian tugas sesama ahli kelas, melaksanakan aktiviti dengan baik, dan yang terakhir memberikan penghargaan dan melakukan sesi fotografi bersama pustakawan. Seterusnya, aktiviti pelaporan selepas aktiviti khidmat komuniti dijalankan. Selepas aktiviti ini berjaya dilaksanakan, terdapat beberapa perkara yang perlu dititik beratkan. Yang pertama, refleksi dan maklum balas. Yang kedua, menyediakan laporan. Yang ketiga, menyediakan dokumentasi. Dan yang terakhir, menyiapkan tugasan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan yang dapat dilihat melalui aktiviti khidmat masyarakat ini. Kita mulakan terlebih dahulu dengan kekuatan bagi aktiviti program khidmat komuniti tersebut. Yang pertama, sepanjang pelaksanaan aktiviti ini, saya telah melaksanakan beberapa tugasan utama termasuk penyusunan buku mengikut label dan pembersihan ruang bacaan. Melalui aktiviti ini, saya dapat bekerjasama secara langsung dengan pihak pustakawan serta dapat mengukuhkan ukhuwah sesama insan. Secara keseluruhannya, pengalaman ini telah memberikan saya gambaran yang lebih jelas tentang peranan penting seorang guru dalam usaha komuniti yang mempunyai daya ilmu yang tinggi. Antara kelemahan yang dapat dilihat melalui aktiviti ini pula, kelemahan yang saya dapat lihat dan perlu diperbaiki adalah sikap disiplin pelajar untuk hadir pada tepat waktu. Pengurusan masa yang efisien amat penting bagi melahirkan seorang guru yang berwawasan.
Seterusnya, terdapat beberapa penambahbaikan yang dapat diperbaiki dari semasa ke semasa. Yang pertama ialah pengurusan masa. Pengurusan masa dapat dipertingkatkan melalui perancangan jadual yang lebih sistematik, sekaligus memastikan setiap aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan efisien. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama antara ahli kumpulan dapat diperkukuh melalui komunikasi yang berkesan dan pembahagian tugas yang jelas bagi menjamin kelancaran pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, meningkatkan tenaga kerja. Tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan melibatkan lebih ramai ahli serta mengoptimumkan peranan setiap individu bagi meningkatkan produktiviti dan kualiti hasil kerja. Kesimpulannya, aktiviti khidmat masyarakat ini merupakan wadah penting untuk mendidik jati diri siswa guru melalui pengamalan nilai-nilai murni dan keseimbangan aspek rohani, emosi, fizikal serta sosial. Melalui tugasan di perpustakaan, pelajar dapat mempamerkan ciri kepimpinan, komunikasi berkesan dan akhlak keguruan yang menjadi tuncang kepada pembinaan negara bangsa. Aktiviti ini bukan sahaja menilai kemahiran interpersonal dan kerjasama, malah membuktikan kesedaran kewarganegaraan yang tinggi dalam menangani isu komuniti setempat. Secara keseluruhannya, penglibatan aktif ini melahirkan bakal pendidik yang berdaya tahan, bertanggungjawab dan kompeten dalam memacu aspirasi pendidikan abad ke-21. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.